Alif. Muka kau nak pucat je, kau sakit ke? Tak, fikir. Tapi letih sikit. Dan beg ni berat lah, sakit bahu. Tolong urut sikit. Ngada-ngada lah kau ni. Best lah. Ha, dia kejek-kejek jalan. Cepat sikit, mana nak beratur lah. Cikgu tak tahu. Cikgu boleh lah, kau buat pen je. Alhamdulillah. Boleh, angkatlah kaki, aku nak sapu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teacher Auni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teacher Auni. Okey, semua keluarkan buku matematik, buku teks dan buku aktiviti yang semalam. Keluarkan. Siapa tak bawa buku, bangun. Bangun sekarang. Cepat. Kenapa? Kenapa tak bawa? Saya tertinggal buku cikgu. Minta maaf. Alif, asal kau lupa dia bawa buku Teacher ni? Kalau aku tertinggal time buat kerja rumah. Aduh. Alif, masuk tidur. Lewat dah ni. Pinggan. Jangan lupa letak sekali kat sini. Wow, kita kat mana ni? Bahan digital memperkasa pendidikan negara. Inilah teknologi pendidikan masa kini. Seiring dengan arus globalisasi, bahan digital telah membolehkan transformasi pendidikan yang lebih dinamis dan efisien. Contohnya, penggunaan e-book, aplikasi pendidikan dan video pembelajaran membolehkan pelajar mengakses maklumat secara lebih fleksibel di mana-mana saja dan bila-bila masa. Dengan ini, pengajaran tidak lagi terhad kepada bilik darjah tetapi meluas ke alam maya. Ini memudahkan pelajar dan guru berinteraksi serta berkongsi ilmu. Bahan digital seperti video, infografik dan platform pembelajaran dalam talian membolehkan pelajar mendapatkan akses kepada maklumat dengan lebih cepat dan mudah. Ia juga memberi peluang kepada pelajar yang tinggal di luar bandar untuk mengakseskan pendidikan setara dengan pelajar di bandar. Wah, best lah kalau macam tu. Mudah kerja kita. Beg tak adalah berat lagi. Sempat lagi kalau kena kerja anjing.